Smash terus daripada Cina, tidak mampu dikembalikan oleh Benyapa. Ada teguran daripada umpire. Mata ke-19. Apakah kemenangan straight set? Itu harapan suara daripada rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan ketika ini. Berikan sokongan padu. Terima kasih anda yang sentiasa memberikan dorongan, semangat yang positif buat pemain negara. Ya, kita kecewa dalam cara berpasukan. Kritikan membina yang diberikan untuk menaikkan semula semangat pemain-pemain negara yang ketika ini sedang beradu di bumi Thailand, beradu tenaga, cuba memerah kudrat dan keringat mereka. Karena kita mahukan mereka pulang membawa emas, terus menuai emas di negara Gajah Putih. 12-19 untuk Thailand. Cantik, tenang saja. Racing yang cukup baik pada Perlitan memberikan mata ke-20. Ini match point. Keluar pula. Terus memandang Osman dan juga Raksi yang menunggu. Telakan baik sebenarnya daripada Cina tadi. Namun begitu tidak mampu dikembalikan. Out. Terus memberikan kemenangan. Ini sah. Perlawanan tamat. Perlawanan tamat. Straight set. Tak sabar-sabar nak habis sebenarnya. Perlawanan tamat dengan kemarahan Perlitan.